الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati seluruh pimpinan ada Jurusan Surau serta Taman, dikasihi anda, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan dengan membaca kitab Faridatul Faraid fil Ilmi al-Aqaid, muka surat 34 32, iaitu sifat yang wajib bagi para rasul. Kita baru baca dua, as-sidqu wal amanatu. Hari ini kita sambung yang ketiga, at-tabligh. Sifat yang wajib bagi para rasul yang wajib kita ketahui, iaitu at-tabligh, menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Bahasa yang duduk dalam kitab teks tuan-tuan dan ibu-ibu ni, dia dah diubah. Hak saya baca ni duk jawi lemah. Tuan-tuan tu dah ubah bagi bahasa yang mudah difahami. Baik. Sebab tu saya baca, tuan-tuan akan tengok dia awal lain bunyi kan. Sebab dia hak edisi lama lagi. Baik. Yang ketiga, tabligh. Yang dimaksudkan dengan tabligh, dikehendakkan dengan tabligh ini bahawa disuruh kepada para rasul ini menyampaikan, sedikit pun tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk hari itu dan kita dah bahas tentang tabligh tadi, iaitu apa yang disampaikan, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, kepada rasul, kepada nabi kita melalui Al-Quran, ada melalui hadis qudsi, firman tapi dia bukan Al-Quran, dia hadis tapi daripada Allah. Contoh, ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hambaku terhadapku. Itu firman Allah, tapi dalam Al-Quran cerita jumpa dia duduk dalam hadis qudsi. Segala apa yang ditasyri'kan, apa yang dikhitabkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi kita bawa mai semua, tidak ada satu pun disembunyikan kepada kita. Kerana apa? Kerana jika nabi menyembunyikan, jika rasul menyembunyikan, sudah tentu berlakunya khianat. Khianat ini satu perkara yang besar, satu perkara yang tidak boleh berlaku kepada para rasul. Baik. Jadi seandainya apabila para anbiya ataupun para rasul ini menyembunyikan firman Allah Subhanahu wa taala ataupun segala bentuk suruhan, perintah ataupun dorongan untuk melakukan sesuatu, maka sudah tentu benda-benda yang berkaitan dengan kepentingan nabi kita ataupun para rasul tak akan sebut, tapi para rasul sebut. Contohnya, bila kita nak abang kepada isteri kita, suruh pakai tudung. Kita abang ke isteri kita pakai tudung. Jadi kita pun fikir juga. Bila Nabi suruh, berarti Allah telah perintahkan kepada Nabi suruh pakai tudung. Mana Nabi pada waktu itu
cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk nak membezakan di antara hamba dan orang-orang yang merdeka. Kemudian turun kepada isteri-isteri Nabi dan turun kepada keluarga Nabi, kemudian turun pula kepada semua orang perempuan yang mukmin dan mukminat. Maka setelah itu bila turun ayat tadi, maka semua wajib pakai tudung. Dia tak boleh yang mana yang ada kepentingan dia tak apalah, saya bagi pengecualian, tak payah pakai tudung. Tak boleh. Dikira khianat dengan apa yang telah disampaikan. Begitu juga dengan riba. Islam tak bagi. Judi, arak, benda-benda yang memabukkan. Itu semua perintah yang mana pada hari ini kita lalui dengan penuh cabaran. Ya tak? Mak ketum tak selesai tak? Di sini taman tak tapi kan belah kampung yang saya duduk ni ada lah duk jual macam yang terburuk kan? Jadi main hantar anak sekolah kadang buat yang ketum. Kami nak didik macam mana tak? Nak didik macam mana? Patutnya kena didik pak dulu baru didik. Pak tu kena main sekolah. Jadi mau tak mau kena. Contoh rokok. Minta maaf lah bagi rokok. Ada orang kata makruh, ada orang kata haram. Tapi bila kita merujuk kepada Kementerian Kesihatan, doktor yang mengesahkan penyakit yang terdapat pada rokok tadi sangat, bukan puluh, ratus. Cuba tuan-tuan buat balik derian. Ada berapa manfaat, faedah, ada berapa mafsadah, kerosakan dia. Cek balik. Rokok. Ada gila. Orang panggil apa? Shisha. Lah ni orang macam-macam. Upgrade ya, tukar nama. Upgrade, tukar nama. Apa tu? Vape. Macam-macam. Main cendawan lah, apalah. Sikit hari tukar ketupat pula. Mudarat tak? Mudarat. Seandainya, jika dalam kalangan kita, ada yang isap, ada yang melakukan perkara tadi ni, bagi Rasul, kena habaq. Dia tak boleh mengecualikan benda-benda yang ada kepentingan. Maka dia wajib sampaikan. Baik. Jadi, setiap Rasul, walaupun dia berdepan dengan apa saja bentuk cabaran yang ada pada ketika itu di bumi Madinah, di bumi Mekah, luar cabarannya, orang yang mana yang banyak melakukan kerosakan pada waktu itu, datangnya Rasul. Datangnya Rasul membersihkan segala bentuk perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi larangan tersebut. Maka Nabi dia tak akan sikit pun menyembunyikan perkara tersebut walaupun itu berlaku kepada anaknya. Mana tu hari bak curi. Nabi kita kata apa? Seandainya Fatimah binti Muhammad saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, nescaya aku akan potong tangan. Tak ada istilah. Orang kata apa? Anak? Tak ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pada waktu usia kecil, bawa benda-benda yang bergambar, belum balik lagi, tak apalah, untuk kanak-kanak. Tapi satu hari Nabi masuk rumah, Nabi tengok ada satu tirai yang digantung, ada gambar. Nabi berubah wajah Nabi pada ketika itu dan Nabi belah. Nabi belah. Suruh buang. Tak, Sayyidina Aisyah ambil tirai tadi ni, dia buat bantal. Dua boleh taruh bantal. Gambar tu buang lah.
Sebab bila kita hajak bab gambar ni, dan ada dalam satu riwayat lagi, gambar burung yang ditenun, Nabi belah. Sebab apa? Nabi kata malaikat tak masuk rumah. Dan benda ini larangan keras bagi orang yang melukis, bagi orang yang menenun, bagi orang yang memahat gambar-gambar yang ada ruh, yang ada ruh ini dilarang. Maka walaupun berlaku dalam rumah tangga, tetap dikatakan tak boleh. Dia tak kata anak dia tak apa. Hak orang lain haram, tak boleh, hak ni tak boleh, ini tak boleh. Main tangan anak, tak apa. Main tangan isteri, tak apa, tak. Dia kena. Baik. Seandainya Nabi berkelakuan sebaliknya, maka itu dikatakan khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalil tabligh tadi, Nabi SAW tidak menyembunyikan segala apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila baginda Nabi dan para rasul melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga disuruh ikut mereka. Tak boleh nak culah lah. Tak boleh nak culah. Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutuk, dilaknat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dari keterangan dan petunjuk hidayah, sudah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab yang suci, mereka itu dilaknat, dikutuk. Apa maksud laknat? Taradu min rahmatillah, tertegah daripada mendapat kasih Allah. Tak ada. Kita ni nak hidup ni kasih. Hak tu yang kita nak. Sebab apa kita stres? Benda tu kurang. Rahmat tadi kurang. Lepas tu stres, main anxiety lah. Macam-macam dia, main kemurungan. Bawa orang telefon lah. Oh tak boleh dah. Oh bawa orang pergi jawatan. Oh tak boleh dah. Dia rasa satu bebanan. Benda hari pun tak boleh. Benda hari pun tak boleh. Pasal apa? Keseimbangan rohani dalam badan dia tu tidak berlaku. Dia hanya semata-mata jasmani. Dia kira diri dia, tubuh badan dia, rohani dia tidak diberi makan yang seimbang. Duk bicara tentang jasmani, vitaminnya, proteinnya, zatnya, ni macam sebagainya. Tapi rohaninya dia tak bagi makan. Kalau bini dia nama rohani tak apalah. Memang duk bagi makan pun. Ni tak. Hak ni rohani kita berkenaan dengan perkara yang perlu diberi makan. Baik. Jadi apa yang kita perlu? Yang kita perlu adalah pandangan, pertolongan, rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu akan dilaknat. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh dah satu Allah. Satu lagi, semua makhluk turut melaknat. Ayat ini turun kepada mereka yang menyembunyikan ilmu. Dia ada ilmu, dia tak mau bagi tahu pasal apa? Ada kepentingan yang tertentu. Kepentingan duniawi yang mana kalau benda itu haram, dia kata halal. Pasal apa? Dia buat sama. Pasal yang dia buat tu dia kata halal. Yang aku buat ini tak apa. Yang hamba buat tak boleh. Maka itulah ditembak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Mereka ini menunggang agama. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ada tiga perkara yang Allah kenakan kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini. Pertama, kata Nabi SAW, kategori mereka ini macam mana? Alladzina yashtaruna bihi thamanan qalila. Dia pedagang agamanya. Pedagang agama. Dia pengguna dalil-dalil agama ini untuk kepentingan mereka. Dan mereka pesongkan mengikut apa kehendak mereka. Jaga. Akhir zaman ni banyak benda ni. Akhir zaman banyak. Jadi kita kena berwaspada. Setiap dalil Al-Quran, hadis, carilah, rujuklah kepada sumber dia. Tuan-tuan, baru ni orang hantar mail kat kita. Ada seorang dalam TikTok lah. Ni pun TikTok. Dia kata Nabi ni main. Nabi ni pelarian. Saya tak tahu. Tapi tuan-tuan dapat tangkap apa maksud dia. Nabi ni pelarian. Nabi pergi Madinah tu pelarian. Nabi pergi ke Taif tu kena pelarian lah. Nak disama artikan Nabi pergi ke satu tempat itu dikatakan sebagai pelarian. Satu benda yang salah dan biadab. Tuan-tuan tahu bila sebut tu, tuan-tuan lebih peka daripada saya tentang TikTok orang ni. Jadi bila saya tengok video sampai habis, kawan ni hantar ni mesti ada sebab nak bagi tahu. Jadi kalau nak dikatakan Nabi itu pelarian, sabar baca balik tentang sirah Nabi SAW. Jangan celupar. Hatta para sahabat jangan kata lebih kurang. Bacalah. Banyak ilmu ni sangat luas. Jangan duk kira ChatGPT. Gemini, Cloud dan sebagainya, Grok ke apa ke segala alat-alat tool AI ni. Rujuk balik. Kita dah buat kajian tentang tahap yang mana AI dan sebagainya ni, kalau kita minta kesahihan, sebut riwayat kitab-kitab, dia boleh sebut, tapi kita minta datang seketui daripada kitab asal, dia kata saya minta maaf lah tu. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat? Bukan AI tu tak salah. Tapi orang yang mengendalikan, orang yang menggunakan tadi, dia kena bijak. Dia buatan manusia. Kita meminta tolong ataupun kita menggunakan untuk meringkaskan masa kita yang mana memerlukan sejam jadi seminit. Tapi tak semua serah kepada dia. Perlu kepada pentahrik. Tak boleh kita suruh dia tahrik semua. Tak, dia tak akan. Dia satu lagi tool yang mana kita boleh tahrikkan daripada mana sumber yang dia ambil. Kalau dia bergerak sumber tu, kita merujuk kepada sumber tu. Agak-agak tuan-tuan nak percaya ke tak percaya? Kehebatan dia, kita tak nafikan. Benda tu baik, tapi kena bagi, kena cara dia. Jadi bila kata Nabi ini seorang pelarian, saya nak jawab lah. Saya nak jawab. Pertama sekali, Nabi kita SAW, kalaulah nak dikatakan ke Madinah itu sebagai pelarian, lari daripada berpindah daripada Mekah ke Madinah, kita katakan Nabi berpindah, Nabi pergi ke Madinah itu setelah mana sebelum kelahiran Nabi SAW sudah ada raja yang memberikan satu wilayah, satu tempat, iaitu di Madinah Al-Munawwarah, iaitu pada kerajaan Tubak. Kerajaan Tubak ni bila tuan-tuan?
100 tahun 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi. Dia mai ke Mekah, panjang cerita dia. Kemudian lepas habis ke Mekah, dia pergi ke Madinah. Sabda yang bagi arahan, iaitu seorang kibar ulama, pembesar ulama daripada kalangan mereka yang kata Tupak ni satu kerajaan. Kalau kata dia bergerak satu tempat ke satu tempat tu, bukan biasa. Maksud bukan biasa tu, ahli pemikir dia, penasihat dia, lebih daripada 400 orang. Bukan tentera lagi. Belum tentera. Belum tentera. Luar biasa Tupak ni. Kalau kita kata raja pun duduk di istana dia, ahli pemikir ni nak banding dengan Tupak, jauh. Ni yang ikut dengan raja. Yang ikut dengan Raja Tupak. Tupak tu raja lah. Kalau sebut Raja Tupak, raja-raja. Nama dia Hassan bin As'ad. Baik, Al-Himyari. Jadi, Raja Tupak bila pergi ke Madinah, Al-Munawwarah, sampai-sampai kosong Madinah, tak ada apa. Tak ada apa, kosong. Jadi tanya kepada Amaris, Amaris ini Perdana Menteri dia. Wahai Amaris, awak yang mai ke sini, tak ada apa ni. Orang pun tak ada, rumah pun tak ada, tanah saja. Dia kata, saya dengar daripada kibar ulama mengatakan bahawa Nabi yang kita bincang di Mekah tu akan mai sini lah. Akan mai sini. Jadi kita nak kena sedia tempat. Sedia tempat. Dan ada orang untuk menyambut kedatangannya. Pelarian kan tak? Dia masuk, dia kawal, dia perintah. Dia duduk di bawah jajahan Tupak. Maka pada ketika itu, Tupak ni seronok. Dia kata, baiklah. Dia letak 400 orang daripada cendekiawan dia, orang-orang yang pandai ni, duduk di bumi Madinah, dan dia berikan setiap orang itu pasangan daripada kalangan hamba, lalu dimerdekakan, kahwinkan mereka dan buat rumah di situ. Setiap orang satu buah rumah. Boleh rumah PR punya. Boleh rumah setiap orang. Duduk di bumi Madinah. Semata-mata tunggu. Ini 1000 tahun sebelum kelahiran. Tiba-tiba mai dia ni, dia pergi kata pelarian. Tak kena. Sebab tu, jadi jangan kita, bila mana ada sesuatu benda yang kita nak samakan keadaan semasa yang berlaku, maka kita pun sebut, oh Nabi pun pelarian juga. Tak, jangan. Itu satu. Yang kedua, pada tahun yang ke-9 daripada kenabian, datang Khazraj ke bumi Mina. Pada waktu itu musim haji. Maka Nabi pun bertemu dengan mereka, Nabi dakwah kepada mereka supaya mereka memeluk Islam. Ringkas ceritanya, lepas terima pemeluk Islam, lepas balik, mereka ini 6 orang daripada pimpinan. Balik ke bumi Madinah, pada tahun yang ke-10, balik ke datang ke Mina, di Aqabah. Maka pada ketika itu, dia main dengan 12 orang pimpinan. Bila mereka nak balik, dia peluk Islam, mereka nak balik, mereka kata, ya Rasulullah, alangkah baik kalau bagi bersama kami ni seorang yang boleh mengajar, yang faqih. Maka Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke bumi Madinah. Pada tahun yang berikutnya, orang-orang Madinah datang bertemu dengan Nabi di tempat yang sama, di Aqabah tadi, disebut sebagai perjanjian bai'ah Aqabah yang kedua. Maka mereka datang seramai 70 orang lelaki, 2 orang wanita, bersama dengan Mus'ab bin Umair. Ini cerita hijrah ni. Permulaan hijrah. Bila dah sampai, dia ajak Nabi
ajak ke Madinah. Ajak. Apa kata Al-Abbas? Betul kan? Tengok muka ni. Orang yang ajak ni, tengok muka. Betul kan? Betul kan ajak ni? Pelarian datang. Ini ajak. Ajak Nabi Al-Abbas kata, sesungguhnya Muhammad ini, anak menakan aku ini, berdepan dengan berbagai-bagai cabaran dan macam-macam cubaan, nak bunuh dan sebagainya, menyakitinya. Dia berada di bumi Madinah ini, kami jaga, kami kawal dengan baik. Bolehkah kamu nak jaga? Di sana tak ada siapa. Bangun Barra bin Ma'rur, dia kata, dia dari kalangan pimpinan, dia kata, kami akan jaga Nabi ini sebagaimana kami jaga anak dan isteri kami. Kami akan jaga. Janji ikut kami. Balik. Pergi ke Madinah. Ini dua dalil. Dua dalil yang mengatakan Nabi bukan pelarian. Nabi pergi tak? Tak pergi lagi. Nabi tak pergi. Sehinggalah Allah perintahkan. Selepas tu Nabi hanya hantar sahabat saja hijrah. Sahabat yang pergi. Nabi tak pergi lagi. Pada 28 Safar Nabi bermula berhijrah. Setelah mana Allah sebut hijrah tadi. Sampai di Madinah, Nabi masuk? Tak masuk. Nabi tak masuk sampai di Quba. Kenapa Nabi duduk di Quba 2 hari? 4 hari? Ada sebab dia. Pertama, baru lepas pilihan raya. Pilihan raya ni kita semua maklum. Parti Abdullah bin Ubay menang. Ketua munafik. Nabi tak masuk. Yang kedua, Nabi tunggu daripada kalangan Bani Najjar. Bani Najjar ni, mereka ini kena adik-beradik dengan Nabi di sebelah ayah. Perkampungan Bani Najjar adalah Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi sekarang ni, itulah perkampungan mereka. Nabi tunggu, betul kan? Setera mana mereka nak bantu bela Nabi. Maka pada hari keempat itu mereka, pada hari tersebut, mereka datang ke Quba, bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan berbaju perang. Ya Rasulullah, seandainya engkau nak perintahkan kami berperang sekarang, bersedia. Itu bahasa shortcut menunjukkan apa? Sokongan padu. Apa pun yang berlaku, kami di belakang. Baru Nabi masuk. Pertama kali Nabi masuk, antara rumah yang Nabi singgah, Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa? Risalah daripada Tubak tadi. Tubak ada menghantar risalah. Dia kata apa? Wahai Amaris, berikan risalah ini kepada kibar ulama supaya dia sampaikan risalah aku ini bahawasanya aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasul. Sekiranya engkau buka surat ini, aku beriman denganmu. Maka Tubak kata, jika kamu wahai kibar ulama tidak sempat, berilah kepada anakmu surat ini. Jika tidak sempat, anakmu tak sempat, berilah kepada cucu. Jika tidak sempat, berilah kepada cicit. Yang akhirnya sampai kepada tangan Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi bila masuk rumah Abu Ayyub tak ada cerita lagi bab tu. Nabi tanya, aina risalah Tubak? Mana risalah Tubak? Abu Ayyub baru nak buat surprise, nak buat kejutan dekat Nabi. Tengok-tengok Nabi buat kejutan dekat dia. Apakah Nabi kita pelarian?
Jadi, kaji balik fiqh sirah. Kaji balik sejarah. Banyak sejarah kena tapih, kena baca. Bukan. Itu cara kita menyampaikan tabligh. Nabi kita beritahu kepada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku, Nabi kita pesan kita. Daripadaku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Apa yang dia tahu tentang hukum, kita sampaikan. Kita tengok, apa dia yang berlaku. Kita tolong sampaikan, sebarkan. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, wal takum minkum, jadilah kamu umat yad'una ilal khair, sebagaimana para rasul. Ini tabligh kita. Tabligh kita. Jadilah kita sebahagian daripada umat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tolong sampai sekadar mana yang kita mampu tadi untuk menyebarkan risalah daripada Nabi SAW setelah mana Nabi kita meninggalkan kita. Nabi tak ada lah. Kita lah sebagai pewaris. Kita lah sebagai umat yang mana disebut dalam Al-Quran tadi untuk menyampaikan risalah tadi. Maka yang pertama diri kita, yang kedua keluarga kita, yang ketiga kerabat kita, dan seterusnya kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, dia tahu tapi dia tak tegur. Tegur ni macam-macam cara. Disembunyikan ilmu untuk kepentingan. Maka sabda Nabi SAW, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, ya'lamuhu, dia tahu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan ilmu tadi, uljima, yaumal qiyamati biljamin minan nar, dikekangkan dia pada hari kiamat tadi dengan tali kekangan daripada api neraka. Sebab dunia dia tak mau nak beritahu. Kedekut ilmu, benda kadang-kadang, yalah, jangan. Wa fi hadisin riwayah Abu Sa'id, katimul ilm, orang yang menyembunyikan ilmu, yal'anu, dikutuk, dilaknat, kullu syai'in, semua laknat dia. Dia rasa, alhamdulillah, orang tak tahu. Benda yang baik ni, benda yang baik. Tak payah duk sembunyikan, bagi tahu. Jangan dibuat untuk kepentingan sesuatu. Hatta al-hud, sehingga ikan yang besar. Al-hud, kita sebut ikan besar ni, ikan paus lah. Kan? Fil bahar, juga kutuk. Kutuk dia. Wattair, dan burung. Fis sama, di langit. Semua tidak mendoakan kebaikan. Sedangkan orang yang berilmu, orang yang menyebarkan ilmu, mereka akan didoa oleh semua makhluk. Itu yang berlaku sebaliknya. Jadi kita pilih nak sebar ilmu ataupun tidak mahu menyebarkan amanah ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, sifat yang keempat. Sifat yang keempat, fatanah. Maksud fatanah, cerdik. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu kuasa atas mematahkan hujah segala lawan dan berhujah akan mereka itu dan membatalkan segala dakwah mereka itu yang palsu. Ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para rasul. Maka tiap rasul Allah berikan kepada mereka ini kecerdikan. Kerana tugas para rasul ini sangatlah besar. Dan orang nak beriman dengan satu-satu perkara, dia nak melihat terlebih dahulu. Kecuali orang yang ingkar, maka tak akan diberikan benda tersebut. Contohnya, bila orang minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seandainya jika engkau ada seorang pesuruh Allah, seorang Rasul, boleh tak tunjuk kepada kami satu mukjizat, iaitu belah bulan? Nabi tunjuk.
Nabi tunjuk. Satu di atas Jabal Abi Qubais, satu lagi di atas bukit Qaiqan, antara Safa dan Marwah. Kemudian ketika mana Nabi duduk di atas bukit, ketika mana satu hari lepas mereka menyaksikan mukjizat Nabi, maka minta lagi. Apa yang mereka minta? Mereka minta, boleh tak jadikan bukit Safa ini emas? Ini ada kepentingan. Hak terbelah bulan ni dia balik, siapa pun tak boleh nak ni. Tapi kalau bukit Safa pakai duit angkut ni, ada kepentingan. Maka Nabi kata, boleh. Maka pada ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Seandainya jika engkau angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika mereka tidak beriman, nescaya mereka akan dikenakan satu azab yang tidak pernah Allah turunkan kepada umat sebelum kamu. Nabi tarik handbrake. Tak jadi. Maksudnya apa? Ada kepentingan. Dah tahu dah. Cerdik tak? Khatanah. Kena ada. Tapi Allah bimbing. Tak semua benda boleh ditunjuk dengan mukjizat. Sebab ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka hendak daripada mukjizat tersebut. Mukjizat ni bukan untuk kepentingan. Baik. Begitu juga bagaimana Nabi mendidik umat. Kecerdikan dalam mendidik umat ini, contoh yang boleh dibawa seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok Nabi mendidik umat di Tabuk. Di Tabuk. Tabuk ni tuan-tuan, berlaku di Syam, yang mana disebut sebagai tentera yang sangat susah. Pada musim kemarau, ialah bila musim kemarau ni, pada musim panas. Pada musim panas, dan pada musim panas ni kita tahu bahawa durian dia berbuah. Nak tinggal buka durian musangking pula tu nak pergi perang. Tobat dah. Mereka nak tinggal buka kurma, nak tinggal dengan buah-buah yang duduk tengah berbuah itu, macam-macam buat alasan. Alasan tak sihat, alasan suhu panas, alasan El Nino ke La Nino ke apa, macam-macam. Pandai mereka. Nabi tak apa. Nabi beritahu, perang ni mesti kena pergi, kena keluar. Dan Nabi minta kepada para sahabat untuk mengeluarkan perbelanjaan yang asalnya tidak. Tapi oleh kerana orang-orang yang lemah ini, mereka juga nak pergi juga. Asalnya diberi pengecualian. Mereka-mereka yang tidak berkemampuan dari segi keuangan. Tapi bila mana mereka ingin juga, maka turun ayat Al-Quran membenarkan. Dan Nabi kumpul harta-harta yang diberi oleh para sahabat. Kalau kita tengok sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bawa mai kepada Nabi SAW harta dia tersemua sekali. Cara Nabi didik. Kita tengok, susah Islam macam ni. Kita tak tahan tuan-tuan. Kita sembang bab bagi pendidikan anak, bagi pendidikan agama kepada anak-anak kita. Agak-agak apa yang bermain dalam fikiran tuan-tuan? Tuan-tuan nak hantar sekolah mana? Tuan-tuan nak hantar sekolah mana? Sekali saya bagi tuan-tuan fikir aja rumah. Abang fikir. Lah ni anak tak ada lah, cucu. Cucu. Tuan-tuan nak nasihat anak tuan-tuan untuk hantar cucu tu ke mana?
Masalah. Semua orang nak kejayaan. Yang mana kita nak utamakan? Itu yang bermain di fikiran kita. Jawapan ada pada tuan-tuan. Tapi bila memahami konteks, nak suruh memahami Islam ini perlu kepada kecerdikan tadi. Seandainya kalau Nabi tak cerdik, nak suruh kan? Dah lah pergi perang tak ada apa. Kena bawa keluar harta lagi. Luar biasa. Maka pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia faham habis semua harta. Melihat kepada mana hijrah Nabi SAW daripada kosong ada tumbuh balik ekonomi. Daripada tadrib, daripada latihan, mereka ada pengalaman yang telah mengajar mereka melalui hijrah. Maknanya lagi belanja, lagi berkorban, lagi nampak keimanan tadi. Tapi nak cerita, perlu kepada kecerdikan seorang Rasul tadi. Kalau saya suruh tuan-tuan abang tuan-tuan itu, tuan-tuan berhujah dengan saya dah kali. Boleh tak tuan-tuan? Kita tak ada. Kemampuan tadi, skill tadi ni, Allah bagi kepada para Rasul untuk memberi jawapan kepada mereka melalui apa? Praktikal. Pengalaman mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia buat banyak. Tapi bila Nabi tanya, dia kata setengah daripada harta aku. Maknanya ada sebahagian lagi. Tak boleh lawan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh lawan. Para sahabat lain pakat-pakat bawa aman. Jadi ini menunjukkan bahawa tarbiyah Nabi. Baik, bila Nabi nak tunjuk kepada mereka keyakinan bahawa apa yang kamu buat ini betul. Apa yang kamu buat ini, apa yang dijanjikan oleh Allah ini adalah benar. Bila punya berjalan jauh ni, ada yang bergilir ganti. Jarak dia tuan-tuan, daripada Taman Senangi ni PKL, tuan-tuan larat ke jalan kaki. 700 kilometer. Saya abang PKL lah. Saya pun tak berani. Main sini pun nak tahu. Punya masalah. 700 kilometer. Ada yang mengatakan 800 kilometer. Bersilih ganti. Nak unta, sekali kawan nu berjalan. Sekali kawan ni tukar pula naik kuda, kawan nu berjalan. PKL juga lah. KL tak sampai tu. 500 pun tak sampai. Tak larat tuan. Orang kata kerja gila. Tapi luar biasa pengorbanan sahabat Nabi di Tabuk. Perlu tak kecerdikan tuan? Memang perlu. Satu kisah, banyak kisah Nabi, tapi saya saja nak petik Tabuk saja. Baik. Dan sampai-sampai di Tabuk, sebanyak 30,000 orang tentera Islam yang pergi bersama dengan Nabi. Serba kekurangan. Sampai-sampai di pertengahan jalan, kurma habis, hak nu habis, hak ni habis, ayak habis. Tak ada apa. Dia berkata, ya Rasulullah, kami ni tahu dah. Doalah kat Tuhan, kat Allah supaya turunkan hujan. Ni nak menguji balik. Pasal apa? Maka sudah membayar dengan harta benda mereka. Maka pada ketika itu Allah turunkan. Barulah dia erti syukur tadi, bersusah-susah dahulu. Bukan dekat hujan sahaja, tetapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi. Kata sampai di Tabuk, jangan siapa pun bersentuh kolam tu. Tengok ada 2 orang, jadi nak cepat juga. Dia kalut. Tak apalah. Nabi maafkan dia. Kemudian Nabi pergi ke kolam air yang sedikit. Air yang sedikit, berkat dengan tangan Nabi tadi, Nabi
Orang panggil apa? Kuah dia. Akhirnya menjadi banyak air tadi melimpah dan semua 30,000 orang tu boleh minum. Boleh minum. Kita nak buat kenduri panggil 30,000 orang. Oi, pening kepala. 10,000 pun. Cah bala. Ini boleh. Nabi boleh bagi 30,000 orang tentera. Semuanya. Alhamdulillah. Kenyang. Hilang dahaga mereka. Sampai di Tabuk tak ada apa. Tentera Rom lari terlebih dahulu. Baik. Jadi pengajaran dia. Bila sampai di sana, tengok tak ada apa. Apakah sia-sia saja keluarkan barangan tadi? Tidak. Itu adalah pembukaan jalan Islam menuju ke Eropah. Itu. Sampai itu jasa Nabi SAW, Islam menuju ke Eropah. Sampai hari ini. Mereka dapat hidup. Kita duduk mengaji pasal mereka ni, mereka dapat. Kita nak dengan berkat mereka berjuang tadi ni, dengan berkat kita yang suruh orang buat benda yang ni, tabligh tadi ni, kita masuk dalam kubur tu, alhamdulillah dapat. Jangan dapat bala ya. Dapat pahala daripada ini cucu kita namanya Marwan, ini anak kita namanya Afiq, ini isteri kita namanya sekian. Ada yang kita nak. Hasil daripada apa yang telah kita korbankan untuk menyampaikan risalah tadi. Maka para Nabi, maksudnya Nabi SAW, dalam bab kecerdikan Nabi SAW, apabila balik daripada Tabuk tadi, ada satu benda yang dibersihkan, iaitu adalah walaupun nampak perang Tabuk ni macam tak banyak cerita, macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya banyak penceritaan yang luar biasa mengikut kebijaksanaan Nabi, yang mana akhirnya hasil daripada Tabuk tadi berlaku pembersihan secara besar-besaran orang-orang munafik di Madinah. Hasil daripada Tabuk. Apa yang berlaku? Antaranya, selepas cubaan mereka nak bunuh Nabi, ada 12 orang, ada 14 orang. Turun ayat tentang runtuh Masjid Dirar. Masjid Dirar ni kalau pergi Masjid Quba, duduk kat belah ayak belah kanan. Kita duduk kiblat, dia duduk ujung belah kanan. Belah ayak. Itu tapak lama Masjid Dirar. Turun ayat perintah. Hancurkan masjid. Habis. Sebab itu merupakan sarang kubu mereka. Tempat mereka duk bermusyawarah, berbincang menghancurkan Islam. Dan satu persatu disebut nama. Sehingga tidak ada yang berani. Jadi, Nabi beritahu tak? Nabi tak beritahu. Islam tetap tersebar di bumi Madinah, tapi Nabi tak sebut pun kat sahabat-sahabat yang lain, melainkan kepada Huzaifah al-Yaman. Dia menjadi setiausaha sulit Nabi SAW. Dia setiausaha sulit. Semua cerita tentang munafik dia tahu. Walaupun Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu cuba pergi duduk merisik waktu dia jadi khalifah, Huzaifah al-Yaman tak beritahu. Jadi macam mana? Tengok saja apa yang berlaku antaranya selepas Abdullah bin Ubay meninggal. Ketika mana Nabi sedang salat nak sembahyang jenazahnya, salat jenazah Abdullah bin Ubay, turun ayat. Dia munafik tapi dia tahu benda tu salah. Tapi sebelum dia mati dia abang, ya Rasulullah, nanti kalau saya mati tolong kafankan saya dengan jubahmu. Munafik sampai mati. Tapi Allah turun ayat tak bagi solat ke atas dia. Tak boleh solat.
Tak apalah, lepas tu Nabi tak solat dah kepada siapa yang munafik. Dan selepas Nabi meninggal, Nabi wafat, Nabi tak bagi tahu. Takut apa? Perpecahan. Perpecahan. Itulah yang menjadi penyakit kita hari ini. Kita sebanyak label orang ni munafik. Saya pun kena sesat, tuan-tuan. Saya ni kena munafik, fasik, sesat, apa yang tak kena? Tuan-tuan mengaji dengan saya sesat semua. Ekstrim pemikiran. Kita bimbang Khawarij moden. Khawarij moden. Sebab mereka tidak ada kecerdikan dalam membawa Islam. Tak nu kafir, tak ni fasik, tak kira lah parti apa pun. Islam rosak. Sebab tidak ada fatanah. Maka kembali kita balik kepada fatanah. Wajib pada para rasul fatanah. Sebab apa? Menyatukan umat Islam. Bukan memecah belah. Apa ni tengok parti pilihan raya di Johor. Yang banyak pecah kita. Tak tahu tak? Sedih. Umat Islam berpecah. Masing-masing ada cerdik. Jangan tanya lah. Tiap-tiap yang tubuh parti semua ada cerdik. Kata bodoh amat sama dengan kita. Tapi yang dibawa oleh Nabi bukan begitu. Penyatuan umat Nabi, walaupun anak Abdullah bin Ubay nak bunuh pak dah disebabkan geram, tahu kata dia ni munafik dan dia sebagai pempengaruh. Nabi kata jangan. Tidak mau orang mengatakan bahawa orang Islam ini berpecah. Orang Islam ini saling membunuh. Orang Islam ini saling menikam. Nasihat. Nasihat, 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 nasihat. Itulah tugas tabligh kita. Faham daripada tabligh tadi? Kita ni sampai je tuan-tuan. Bab hidayah, kawan tu tak boleh nak ni, sampai. Jangan pangkah dia. Kita tu dakwah dia, tengok-tengok dia tak mau ikut kita. Angkat pihak. Tak boleh. Penat. Jadi kita macam mana? Dakwah sebagaimana Nabi dakwah kepada Abu Talib. Sehinggalah Abu Talib sampai ke titisan akhir. Nabi sedih kerana apa? Tidak dapat mengucap turun ayat. Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang kamu suka, tapi kewajipan tugasan tabligh tetap. Kita anak kita jadi tak elok ke apa ke? Wal'iyazubillah. Cucu kita ada. Dia lari kata tak mau semayang. Tetap dakwah itu berterusan. Jangan, ni korang ajak celaka masuk neraka. Jangan. Jangan. Jiran kita tengok tak pakai tudung, kapiak lah apa semua. Tak, jangan. Jangan. Apa yang kita buat untuk Islam? Kita kena tanya balik diri kita. Apa yang kita telah berikan untuk Islam? Islam nak apa? Sampaikan. Macam mana orang kata kepada kita? Sampaikan. Jangan label. Tapi hari ini, wal'iyazubillah, berlaku sebaliknya. Kita mahu emosi sikit malam ni. Sebab banyak kali habang, tapi tak jadi. Ya, itulah. Ada abang ni buat politik lah. Berpolitik boleh, tak ada masalah. Siasah Islam Nabi pun, siasah ni bentuk penguasaan. Bagaimana bentuk penguasaan? Ikutlah kebijaksanaan. Tapi jangan letakkan siasah itu atas daripada Islam. Siapa yang tak ikut parti kami masuk neraka, tak boleh. Salah. Tak boleh. Dia ada batasan. Kita bukanlah menghukum, Allah yang menghukum.
Kita duk baca doa kunut, dia tak bagi tau. Allah yang menghukum. Seandainya Nabi marah bagi orang-orang yang tidak mau mengikut Nabi, Nabi kena ni luar biasa sebelum hijrah ni. Luar biasa. Tapi Nabi kita sabar. Satu cerita, Sumamah, seorang pimpinan besar daripada Yaman. Dia ni perancang membunuh orang Islam. Dah lama dah. Dia ni antara wanted yang mana kalau jumpa bunuh. Tapi ketika mana dia serah kepada Nabi, Nabi tunjuk akhlak yang baik sehingga dia tertarik dengan akhlak Nabi, dia masuk Islam. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni dulu saya duduk maki Islam, saya duduk katakan Islam, saya duduk rancang nak bunuh kamu, hari ni saya serah diri kepada kamu. Al-Islam yajubbu ma qablah. Habis sudah. Dah dihapuskan dah. Apa yang saya nak kena buat kepada Islam? Saya nak pergi cantas kepala orang-orang kafir ni Mekah kan? Nabi kata jangan. Bukan macam tu. Dakwah mereka. Apa kata Nabi? Kamu pergilah ke Mekah sebagaimana kamu ni buat umrah sebelum ni, pergi ke sana buatlah umrah mengikut Islam. Sumamah ini orang yang pertama yang buat umrah dalam Islam. Dia sampai di Mekah, dia kata apa? Labbaik Allahumma labbaik. Dia tengok Sumamah, ada orang nak katok dia. Dia kata jangan katok. Katok dia, Selat Hormuz kena tutup. Betul tuan-tuan. Barang dagangan akan ditutup. Yaman ke Mekah, tutup. Yaman mengeksport barang keperluan asasi ke penduduk Mekah. Tapi ada orang yang jadi panah barang dia, habis kata juga kat Sumamah. Ada orang lemah sabak. Akhirnya Sumamah dapat mengerjakan umrah dengan sempurna. Habis dia balik terus. Dia tak cakap banyak. Dia bagi tahu kepada orang-orang bisnesmen di Yaman, tutup sekatan ekonomi kepada Mekah. Apa pening kepala? Berlaku inflasi. Habis semua mahal barang di Mekah. Tak tahan dah. Berkali-kali ganda. Tulis surat dekat Nabi. Tak berani kat semua. Tulis surat kat Nabi. Tolong saya bujuk. Nabi bila baca surat, Nabi minta sahabat baca surat. Sebab Nabi la yaqra wa la yaktub. Tak boleh membaca dan menulis. Bila Nabi dengar, Nabi suruh sahabat tadi tulis surat kepada Sumamah, bagi balik, hantar balik barangan ekspor ke Mekah. Jangan, bukan begini cara Islam. Ya, kena satukan semua sekali. Jangan berpuak-puak. Politik perlu ada, tapi jangan dijadikan politik itu sebagai penghukum. Ya, tak boleh kita nak orang tu ikut kita nak berkata, tak boleh. Ya, kita kena satukan sepatutnya. Ya, betul. Ya. Ya. Bila kita nak satukan balik, pertama sekali ilmu. Faham tentang ilmu. Kita kegersangan ilmu. Kita orang yang berilmu buat-buat tak faham atas kepentingan tertentu. Orang yang tak ada ilmu tak mau nak mencari ilmu. Pertama sekali ilmu. Siapa yang faham tentang hadis Nabi, tentang perpecahan, tentang perbalahan, dia tak akan berani buat perpecahan. Dia tak akan buat. Buka balik kita rujuk. Yang boleh rujuk, tuan-tuan, ada dia.
kitab Riyadhus Salihin, al-umur al-manhiyat, perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi. Banyak berlaku dalam perpecahan umat. Satu, kena kembali pada kitab Allah. Ya, dia kena usaha. Ya. Itu balik. Itu tak ada masalah. Itu teknikal dalam siasah perjawatan ini. Yang kita bincang ini, kita-kita ini umat Islam yang mana perlu kepada kesatuan. Dalam proses kita ilmu. Bab tabligh ni ilmu. Yang kedua fatanah tadi. Kecerdikan dalam menggunakan ilmu tadi. Kalau yang berlaku orang yang berpengaruh menggunakan pengaruh dia dengan melabel-labelkan orang. Agak dia ikut siapa? Sudah tentu dia akan ikut pempengaruh. Sebab apa dia ikut pempengaruh? Pertama, ilmu dia juga. Kayu ukur tadi. Ilmu dia juga. Bila dia tidak ada ilmu, dia tidak boleh tamyiz, membezakan mana yang sepatutnya untuk dia mengambil. Faham? Sebab tu kita sebut pertama ilmu. Yang kedua fatanah tadi. Fatanah tadi, kecerdikan tadi. Sebab tu kan sebelum tu disebut sebagai apa? Tabligh tadi. Dia sampai tapi dalam bentuk khianat. Tidak mengikut sebagaimana kehendak yang ditentukan. Ya. Pemerintah dunia Islam, macam mana kejatuhan perang daripada perang salib 1, perang salib 2, sampailah sekarang perang dunia pertama, dunia kedua, sampai nak berlaku yang ketiga. Sejarah dia dah dibukukan, dah dicerita oleh orientalis sendiri tentang apa perancangan-perancangan catur yang disusunkan. Jadi kita walaupun nak orang kata apa, nak berwajah apa pun, jadi rakyat dapat membaca. Rakyat dapat membaca. Cuma, yalah, kita tidak ada kuasa, kita tidak ada kepakaran dalam bentuk penguasaan ini. Kita tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh nak buat apa. Sebab benda dah dicatur. Cuma, yang boleh mengubah ialah kesedaran dalam diri kita. Akan berlaku? Akan berlaku. Akan berlaku. Tak boleh kata. Dia bodoh ni setelah ada ilmu dia menyalahguna.
Kalau dia berhujah, dia tak tahu, itu jahil bukan bodoh. Tak, kalau dia tak boleh jawab, tu jahil namanya. Itu bodoh lah. Sebab itu Allah kata kepada orang Yahudi, yang mana yang memperlekehkan Nabi. Sedangkan mereka tahu. Allah kata apa? Sayaqulu sufaha, berkata orang yang bodoh. Orang Yahudi tak cerdik kan? Mereka lebih tahu Nabi daripada anak mereka lagi. Allahu a'lam bihara. Kita sembang bawah tu nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.